Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hana Humaira binti Muhammad Zamri dari kelas Bahasa Melayu 2. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kesan dan juga pengajaran tentang isu Pulau Batu Putih terhadap rakyat dan juga pemimpin negara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kesan serta pengajaran daripada isu perebutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dan juga Singapura. Isu ini merupakan salah satu pertikaian wilayah yang penting dalam sejarah hubungan antara kedua-dua negara. Pulau Batu Putih terletak berhampiran perairan Johor dan dikenali sebagai Pedra Branca oleh Singapura. Pertikaian mengenai pemilikan pulau ini bermula sejak tahun 1979 dan akhirnya dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk diselesaikan. Pada 23 Mei 2008, mahkamah tersebut memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah diberikan kepada Malaysia dan kedudukan Tubir Selatan bergantung kepada sempadan perairan negara. Walaupun keputusan tersebut diterima oleh kedua-dua negara, isu ini terus menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat kerana ia berkaitan dengan kedaulatan negara. Selain itu, pertikaian ini berlaku kerana kedua-dua negara mempunyai hujah sejarah dan pentadbiran yang berbeza mengenai pulau tersebut. Malaysia mendakwa pulau itu asalnya berada di bawah pemerintahan Kesultanan Johor, manakala Singapura pula berhujah bahawa mereka telah mentadbir pulau itu sejak lama, termasuk mengendalikan rumah api Horsburgh di kawasan tersebut. Pada tahun 2003, Malaysia dan Singapura bersetuju membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi mendapatkan keputusan yang adil. Selepas beberapa tahun perbicaraan, mahkamah akhirnya memberikan keputusan pada tahun 2008 yang memihak kepada Singapura. Walaupun begitu, Malaysia pernah memohon semakan semula. Keputusan tersebut pada tahun 2017 berdasarkan penemuan dokumen baharu. Namun, permohonan itu telah ditarik balik pada tahun 2018. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan isu Pulau Batu Putih kepada rakyat. Yang pertama, menimbulkan rasa kecewa dan kebimbangan. Salah satu kesan utama kepada rakyat Malaysia ialah timbulnya perasaan kecewa kerana pulau tersebut tidak lagi berada di bawah kedaulatan negara. Ramai rakyat berpendapat bahawa Pulau Batu Putih sepatutnya menjadi milik Malaysia kerana kedudukannya lebih hampir dengan Johor. Perasaan ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi
dan sangat mengambil berat tentang isu kedaulatan negara. Selain itu, meningkatkan kesedaran tentang kedaulatan negara. Isu ini telah meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan mempertahankan sempadan negara. Sebelum ini, ramai yang kurang memahami kepentingan sempadan maritim dan pertikaian wilayah. Namun, selepas kes ini berlaku, masyarakat mula memberikan perhatian terhadap isu geopolitik, undang-undang antarabangsa dan kepentingan mempertahankan wilayah negara. Seterusnya, meningkatkan minat terhadap sejarah dan undang-undang antarabangsa. Selain itu, kes ini turut mendorong rakyat untuk memahami sejarah negara dengan lebih mendalam. Banyak pihak mula mengkaji dokumen sejarah, peta lama dan bukti pentadbiran yang berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Perkara ini secara tidak langsung membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hubungan antarabangsa dan proses penyelesaian konflik antara negara. Seterusnya kita pergi kepada kesan isu Pulau Batu Putih kepada pemimpin negara. Yang pertama, memberi tekanan kepada kepimpinan negara. Isu Pulau Batu Putih turut memberi kesan kepada pemimpin negara kerana keputusan yang diambil berkaitan isu ini sering menjadi perhatian masyarakat. Sebagai contoh, keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan semakan terhadap keputusan ICJ pada tahun 2018 telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada rakyat dan ahli politik. Keadaan ini menunjukkan bahawa pemimpin negara perlu membuat keputusan yang sangat berhati-hati kerana setiap tindakan berkaitan kedaulatan negara akan dinilai oleh rakyat. Selain itu, menguji kehubungan diplomatik antara negara. Pertikaian wilayah boleh menjejaskan hubungan antara negara. Namun, dalam kes Pulau Batu Putih, Malaysia dan Singapura memilih untuk menyelesaikan konflik melalui undang-undang antarabangsa dan bukannya melalui konflik atau peperangan. Pendekatan ini menunjukkan kematangan diplomasi kedua-dua negara dalam menangani isu sensitif yang berkaitan dengan sempadan wilayah. Seterusnya, menjadi pengajaran kepada pentadbiran negara. Isu ini juga memberi pengajaran kepada kerajaan tentang kepentingan menguruskan dokumen rasmi negara dengan baik. Dalam kes ICJ, bukti dokumen sejarah dan rekod pentadbiran memainkan peranan penting dalam menentukan hak milik sesuatu wilayah. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan semua dokumen berkaitan sejarah dan sempadan negara disimpan dengan baik bagi mengelakkan kelemahan dalam tuntutan wilayah pada masa hadapan. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran daripada isu Pulau Batu Putih. Yang pertama, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Isu ini mengingatkan kita bahawa setiap wilayah negara mempunyai nilai yang sangat penting walaupun saiznya kecil. Kedaulatan negara perlu dipertahankan kerana ia melibatkan maruah dan identiti sesebuah negara. Yang selain itu, kepentingan diplomasi dan undang-undang antarabangsa. Pertikaian antara negara tidak semestinya diselesaikan melalui konflik atau peperangan. Kes Pulau Batu Putih menunjukkan bahawa masalah antarabangsa boleh diselesaikan melalui rundingan dan proses undang-undang yang aman. Seterusnya, kepentingan kerjasama antara negara jiran. Walaupun berlaku pertikaian, Malaysia dan Singapura masih mengekalkan hubungan diplomatik yang baik. Kedua-dua negara bersetuju menerima keputusan ICJ dan bekerjasama dalam menentukan sempadan maritim di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahawa kerjasama
dan diplomasi amat penting dalam mengekalkan kestabilan serantau. Seterusnya, dapat saya ringkaskan kelebihan dan juga kekurangan isu Pulau Batu Putih. Antara kelebihan isu Pulau Batu Putih ialah menunjukkan kematangan diplomasi negara. Salah satu kelebihan daripada isu ini ialah menunjukkan kematangan diplomasi antara Malaysia dan juga Singapura. Walaupun kedua-dua negara mempunyai tuntutan terhadap Pulau Batu Putih, pertikaian tersebut tidak diselesaikan melalui konflik atau ketegangan ketenteraan. Sebaliknya, kedua-dua negara bersetuju membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mendapatkan keputusan yang adil. Pendekatan ini membuktikan bahawa Malaysia mengutamakan keamanan serta menghormati undang-undang antarabangsa dalam menyelesaikan pertikaian wilayah. Seterusnya, meningkatkan kesedaran rakyat tentang kedaulatan negara. Isu Pulau Batu Putih juga telah meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan mempertahankan kedaulatan dan sempadan negara. Sebelum ini, ramai rakyat kurang memberi perhatian terhadap isu sempadan maritim. Namun, selepas kes ini mendapat liputan meluas, masyarakat mula memahami bahawa setiap wilayah negara mempunyai nilai strategik dan simbol yang penting. Seterusnya, memberi pengajaran kepada pentadbiran negara. Peristiwa ini turut memberikan pengajaran kepada kerajaan tentang kepentingan pengurusan dokumen sejarah dan rekod pentadbiran wilayah. Dalam perbicaraan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, bukti dokumen seperti surat rasmi dan rekod pentadbiran memainkan peranan penting dalam menentukan pemilikan pulau tersebut. Oleh itu, kerajaan dapat memperbaiki sistem menyimpan dokumen serta memperkukuh bukti berkaitan wilayah negara pada masa hadapan. Seterusnya ialah kekurangan isu Pulau Batu Putih. Yang pertama, kehilangan wilayah strategik. Antara kekurangan utama dalam isu ini ialah Malaysia kehilangan hak pemilikan terhadap Pulau Batu Putih selepas keputusan mahkamah memihak kepada Singapura. Walaupun pulau tersebut kecil, kedudukannya sangat strategik kerana terletak di laluan perkapalan antarabangsa. Kehilangan wilayah ini memberi kesan simbolik terhadap kedaulatan negara. Selain itu, menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Keputusan tersebut juga menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan sebahagian rakyat Malaysia. Ramai yang merasakan bahawa pulau tersebut lebih hampir dengan Johor dan sepatutnya menjadi milik Malaysia. Situasi ini menyebabkan timbul pelbagai perbincangan dan kritikan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan. Seterusnya, menimbulkan persoalan terhadap pengurusan bukti sejarah. Isu ini turut menimbulkan persoalan tentang pengurusan dokumen dan bukti sejarah negara pada masa lalu. Dalam kes ini, dokumen tertentu yang menunjukkan pentadbiran pulau tersebut oleh Singapura telah memberi kelebihan kepada hujah mereka di mahkamah. Hal ini menunjukkan bahawa kelemahan dalam pengurusan rekod sejarah boleh memberi kesan besar terhadap tuntutan wilayah negara. Akhir sekali, memberi tekanan kepada kepimpinan negara. Keputusan berkaitan isu Pulau Batu Putih memberi tekanan kepada pemimpin negara kerana setiap tindakan yang diambil perlu dinilai oleh rakyat. Pemimpin perlu menyeimbangkan antara mempertahankan hak negara dan mengekalkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara jiran. Secara keseluruhannya, isu Pulau Batu Putih merupakan satu peristiwa yang penting yang memberi kesan besar kepada rakyat dan pemimpin negara. Walaupun keputusan mahkamah tidak memihak sepenuhnya kepada Malaysia, peristiwa ini memberikan banyak pengajaran tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.
mengurus dokumentasi sejarah dengan baik serta menggunakan pendekatan diplomasi dalam menyelesaikan konflik antarabangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa ini dan terus menyokong usaha kerajaan dalam menjaga kepentingan serta kedaulatan negara. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar pembentangan saya tentang isu Pulau Batu Putih, iaitu kesan dan pengajaran terhadap rakyat dan pemimpin negara. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.